cancer, tiba-tiba suspected cancer, breast cancer, cervix cancer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. It's me YK. YK syukurlah sebab YK nak cuba untuk share more info dengan korang, especially bila ada kena-mengena dengan energi negatif ni lah. Biasanya kan YK share dekat TikTok ataupun dekat Instagram tentang apa yang YK buat. Tapi this time YK nak share sendiri untuk YouTube. Kalau korang tengok ni, thank you so much. Jangan lupa YK minta tolong jasa baik korang. Tolong kalau boleh subscribe and then share pada kawan-kawan korang yang mungkin memerlukan pencerahan sedikit lah tentang aura lah. Kali ni YK nak cerita sikit tentang sihir pemisah. Sihir pemisah ni boleh tahan tak guys? Bukan nak cakap apalah. Sebab benda ni bukannya benda biasa zaman sekarang. Di mana cabaran yang paling banyak sekali adalah sihir pemisah lah. Sebab mostly sekarang ni people kita nampak manusia sekarang ni kan, dia lebih macam nak apa saja dia orang nak ni tanpa memikirkan lagi empathy tau. Mostly macam tu lah. So lebih banyak dia orang fikir macam tu, nak shortcut je semua. Tak fikir pasal orang lain dah. Kadang-kadang benda ni lah, na'udzubillah min zalik, kita minta jauh lah daripada sebarang kecelakaan dan keberatan ni kan. So this time YK akan sharekan ni specially untuk YT saja. So saya harap mungkin korang boleh savekan benda ni untuk reference korang in the future ataupun share untuk korang punya close friends, close families and so on. Sihir pemisah ni guys, kebanyakannya kita dah handle macam-macam jenis sihir pemisah. Pemisah daripada negara-negara lain pun ada. Antaranya yang YK dapat daripada Thailand, Singapore, daripada Turkey, Indonesia. Dia merata-rata, tapi macam mana kita nak identify itu adalah sihir pemisah. Sihir pemisah ni antara simptom-simptom yang biasalah dilalui oleh pasangan suami isteri adalah satunya mereka akan rasa panas antara satu sama lain. Itu paling ketara lah. Yang kedua pula, nafsu semakin kurang antara satu sama lain. Ketiga pula, kita rasa kita lebih kuat beremosi. Bila cerita pasal emosi ni, maksudnya kita punya komunikasi dengan pasangan pun, kita cakap A, pasangan dengan B. Kita cakap B, pasangan dengan C. Ataupun kita ada trust issues. And macam-macam lagi. And to be honest, sihir pemisah ni sendiri sebenarnya berpunca daripada, kalau kita cerita daripada sudut sihir ni, dia sebenarnya banyaknya skandal ni dilakukan oleh sejenis jin yang dinamakan jin dasim. Jin dasim ni adalah jin pemisah lah. Kalau korang tengok YK bagi info ni kan, ini adalah tentang jin dasim lah. So jin dasim ni takkan mengaku yang dia memisahkan orang. Sebenarnya dia lebih akan enhancekan keburukan perangai orang yang dikenakan sihir tu sendiri. Contoh, macam kita ni ada perangai gatal kita. So dia akan enhancekan perangai gatal kita ni untuk jadi lebih menggoda ataupun memikat orang lain ataupun mudah terpikat dengan orang lain. Itu antaranya. Dan kalau katakan kita ni jenis yang baran atau emosi, makanya jin dasim ni dia akan membisikkan pada kita supaya kita ni lebih tidak sihat mental lah. Dia maksudnya dia akan suruh kita meletup-letup, cek pasal and so on, mulut tak jaga. Itu yang pinggan tebang, semua merata-rata tu, macam-macam tu. Yang laki bantai perempuan, perempuan bantai laki tanpa sedar tu. Yang ketiga pula, dia akan bisikkan pula kekurangan keyakinan kita. Maksudnya bisikkan kita supaya kita jadi down. Ujung-ujung kita jiwa sendiri. Jadi semangat kita down, kita jadi tak buat apa pun macam tak best. And itu antaranya lah. Yang YK cakap tu sebenarnya dia akan enhancekan keburukan sikap perangai kita sendiri. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Okay, so kita dah tahu dah punca antaranya yang mengganggu kita ni, antaranya adalah sebab-sebab ni lah. So yang YK share tadi tentang gangguan daripada jin tu salah satu sebab. Tapi kalau kita tengok daripada perspektif aura sendiri, maksudnya kalau gangguan sihir pemisah ni, dia akan blok dua bahagian cakra yang paling ketara, iaitu cakra yang paling atas dengan cakra yang paling bawah, iaitu root cakra dan juga crown cakra. Crown cakra ni adalah jalur kewarasan kita, dan bahagian root cakra pula warna merah ni, bahagian tunduk ni adalah jalur kasih sayang, jalur nafsu kita. Itu yang bila ada blockage dari sudut aura pula, makanya kita ni tak boleh berfikir dengan waras. Orang bercakap ke apa ke tak masuk. Tahu. And then apa yang orang buat, signal yang kita dapat signal semua yang signal yang bercanggah dengan yang kita boleh fikir logik. Bila emosi pula, bahagian root chakra ni dia berlebihan, ada blockage dia tu melampau, makanya kita pun jadi kurang bernafsu.
Bila jadi kurang bernafsu, kita pun sendiri rasa tak best, kasih sayang pun kita tak boleh nak deliver dengan baik. Itulah puncanya perhubungan tu jadi hambar. Dan salah satunya bila tak ada nafsu, hubungan hambar, jadi makanya pasangan kita potensi untuk perselingkuhan tu tinggi. Dan sekali lagi, benda ni mengganggu kewarasan sebenar dan mengganggu jati diri kita yang sebenar. Jadi sihir pemisah ni datang dari berbagai-bagai jenis medium. Okey, antaranya mulai sihir pemisah tu boleh datang daripada gambar. Okey, ada juga yang menggunakan barang-barang bukul yang hendak ditanam. Lagi boleh pergi kepada setengah orang tu guna medium jarak jauh, yang gunalah ejen jin ni kan. Dan yang terakhir juga dia boleh buat sihir pemisah ni mulai daripada makan. 4 benda ni biasa korang dengar yang mana satu. Jangan lupa nanti tinggal komen tau, bagi tahu. Kalau siapa yang dah pernah lalui ni juga boleh share juga kat komen, mana tahu kat situ kita elaborate lagi lah. Jadi benda sihir pemisah ni common guys. Dia common bagi mereka yang dah lalu ni. Dan kalau you all yang pernah melalui sihir pemisah ni sendiri, kalau perawatan korang tak sempurna, makanya kalau diizinkan Allah ada jodoh lagi, korang akan menghadapi benda yang sama juga, berulang kali lagi. Ataupun kalau katakan tak kahwin lagi pun, cari pasangan, jumpa pasangan semuanya bukan yang bagus, semua yang jenis yang negatif, tak berguna. Kalau dapat jenis yang tak jujur tu memang tak jujur lah. Kalau yang baran-baran lah, yang menghabiskan duit kita, yang ambil kesempatan kat kita dasar nafsu saja, dia tak ada yang berkualiti dekat kita. Sebab kita masih ada lagi program sihir pemisah tu dalam tubuh badan kita. Sebab tu bila YK bercakap ni adalah segi dari sudut aura sendiri. Sebab tu YK cakap kena rawat aura korang. Sebab selagi benda ni ada, kalau kita jumpa lah dengan izin Allah pun, jumpa pasangan yang normal pun, katakan berjodohan lah, kahwin, and then kita ada intimacy contact tu. Bila intimacy contact tu maksudnya hubungan intim, makanya benda tu akan infect dekat kita punya pasangan pula. Tak kisahlah baik lelaki baik perempuan, bang kak sama je, benda ni akan berlaku juga. So nak tak nak kena titik beratkan untuk cleansing benda ni. Sihir pemisah ni jangan terkejut tau, dia bukan kacau kita punya perhubungan saja, tapi dia akan memudaratkan bahagian fizikal kita juga. Mostly yang datang kat YK lah, sampai ada isu dia. Kalau untuk lelaki, masalahnya barang diorang tak naik lah. Itu satu. Kalau macam perempuan pula, sampai satu tahap tu ada berbau dekat bahagian vagina tu. So macam susahlah YK nak cakap kan. Tapi benda tu memang pelik lah. Sampai ada satu patient ni, sampai dia punya masalah bahagian wanita dia tu berbau, sampai satu kubik dia di kerja tu, tempat kerja dia tu boleh bau dia punya tu, cari bau benda hanyir, apa benda hanyir macam tu lah. Kalau lelaki ni pula asal dia seronok, dia tahu dia sayang kat bini ni, tapi bila nak bersama tak naik lah tau. Belum lagi ada yang sampai muka jadi huduh tiba-tiba. Allah, daripada muka selawa-lawa secantik-cantik itu, orang puji cantik, jadi muka dia huduh. Sampai dah pergi berawat, jumpa specialist, skin specialist pun tak selesai juga isu ni. Dia sampai jadi macam tu. Belum lagi cerita pasal tiba-tiba tak pernah ada cancer, tiba-tiba suspected cancer, breast cancer, cervix cancer, prostate, tiba-tiba boleh jadi macam tu pula. Tu dah kira melampau lah. Ini YK share ni dengan korang. Yang YK share ni adalah pengalaman sepanjang YK merawat. Memang kalau ikutkan balik, kita tak ada source of information dari mana boleh disahihkan. Jadi yang YK share ni adalah berdasarkan pengalaman yang YK dapat klien atau patient-patient yang macam mana. Kita tahulah punca-punca ni boleh terjadi. IPT them lah. Tapi Alhamdulillah yang YK suka berkongsi ni. Sebab I know the method tu kita pun tahu tu, ilmu ni Allah juga bagi kan. Tapi kesembuhan tu yang Allah bagi tu, dia luar biasa tau guys. Itu yang YK nak korang datanglah rawat. Sebab sampai ada yang satu klien YK ni, Allahu Akbar, macam nak cakap dia ni sampai dah berhabis berpuluh ribu
Dia kata nak dekat 100,000 dah berhabis untuk rawat diri dia dengan husband. Dan husband pun cakap, I tak ada, I rasa saya memang tak nak, tapi dia jadi juga. Saya tak tahulah, saya pun tahu ada silap saya. Yang tadi kita cakap first tu, dia akan enhance kelemahan kita kan, benda ni semua. So dia orang ni sampai satu tahap tu, YK, kita orang ni sampai dah habis duit tau. Berhabis duit. Bukanlah kata nak, tapi dah sampai perbelanjaan ekstra tu dah tak boleh dah. Kami sekarang ni macam berkair. Benda ni sampai efek sebab kami berniaga YK, suami isteri. Kami tahu something is wrong. Tapi kami macam, ini dah bukan kali pertama dia dah lafaz. Sampai macam tu, personal dia guys. So macam, okay, so macam Kak, bang macam mana? Tolonglah, minta tolong dengan izin Allah. So, okay, saya boleh tolong klien sikit. Tapi dengan sembuhan ni, dengan izin Allah, kita cuba macam mana. Dan dengan izin Allah, Alhamdulillah kami masih berhubung. Makanya dia nampak perbezaan tu dan mereka sekarang ni aman. Sebab apa? Yang penting sekali tu kena faham cleansing. Yang YK saja share dengan korang ni, cerita-cerita ni semua ni, contoh-contoh yang ada ni adalah berdasarkan pengalaman YK dengan CP kita rawat. Dan kesan yang Allah izinkan kesembuhan tu, jadi kita berkongsi untuk YK bagi tahu korang, benda ni jangan ambil mudah. Sebab yang tak ambil mudah tu ialah macam ni. Okay, korang dah pergi rawat, korang tahu simptom tu dah kurang. Contoh simptom-simptom yang biasa YK cakap, sakit pinggang, sakit belikat, sakit bahu, sakit badan, migrain, krem kaki, tarik mengkarung, simpul biawak, tidur yang tak best, mimpi pelik-pelik, mimpi yang seram, terkejut-terkejut, sampai kena ketindihan, anxiety. Kalau perempuan masalah period ataupun fibroid atau cyst, ada yang sampai kena vertigo yang tahap teruk. Okay, belum lagi yang kata bau aneh-aneh, bau badan tiba-tiba busuk, muka jadi buruk, kemaluan dan berbau bermasalah, benda-benda ni semua. So benda ni ada simptom-simptom ni kan. Dia punya kesan tu nanti bukan pada perhubungan je. Katakanlah setengah tu saya pemisah, dia boleh menghalang untuk zuriat, dapat zuriat. Tapi kata dengan izin Allah dapat juga zuriat, dia akan mengganggu kesihatan anak kita pula, keturunan kita pula. Itu yang bila kita faham dari segi konteks aura sendiri, the energy tu channel pula kepada the womb, pada rahim, pada anak, infant yang dalam perut ni dah keluar ni, anak kita pula kena. Itu yang bila setengah orang dia pergi rawat, orang cakap ada saka lah, ada itulah, ada inilah yang berketurunan lah. Sebenarnya kadang-kadang tu sumpahan tu boleh jadi keturunan juga guys. Dan puncanya daripada sihir pemisah sendiri. Faham tak? Dia akan inherit pada all the descendants. Dan ke bawah lagi. Itu yang kita dapat detect daripada kupasan sampai menetas tu. Kalau masuk room YK kan, kalau YK biasa dekat TikTok tu, YK akan buat kupasan sampai menetas. YK tak buat personal reading. Sebab consume time kan. Jadi YK sempat curi masa ni pun untuk buat YouTube ni untuk share dengan korang. Dan actually is therapy lah. YK pun dah lama kan tak aktif untuk YouTube. So YK khaskan edisi episod untuk kali ini ni khusus untuk reveal tentang sihir pemisah dari perspektif rawatan aura. Okay, so kita tak naklah kena ke anak-anak kita pula, keturunan kita pula. Sebab tu kita tengok kenapa anak saya sakit YK, tiba-tiba anak nampak itu ini. Kadang-kadang puncanya tu tak nak, suka tak suka, punca dari kita. Punca dari suami isteri yang tanpa sedar. Yang lelaki pula kadang-kala tu masalahnya bang. Abang tahu, abang fikir logik bang. Tapi tak nak bang, kadang-kadang tu. Sebab tu benda tu ada pada dalam rukun iman. Percaya pada perkara gaib. Memang abang percaya benda tu. Tapi abang tak percaya kena kat abang kan. Simptom dah ada bang. Takkan tak percaya lagi. Tak nak abang kena rawat. Suka tak suka. Kan? Kadang-kadang tu kita fikir, oh sebab alah mahal lah apa ni semua. Dan nama pun pakar rawatan aura abang. Bukannya perawatan salam sirih. Sebab abang pergi rawatan salam sirih abang baik tak? Sama juga benda jadi lagi. Sebab pemahaman kita cleansing bang. Kalau abang tengoklah, abang jangan marah ya. Saya bagi tahu kadang-kadang tu bini nak explain abang tak dengar. Jadi saya explain lah supaya abang dengar. Okay, perempuan aku dah defend korang. So korang dah faham lah benda-benda ni semua. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut macam mana perawatan, YK dah ada link. Korang boleh tengok kat link tu. Korang boleh berhubung dengan kami. Okay, YK akan bagi kat sini nombor ni. Korang boleh tengok macam mana, berapa, terus contact. Dan yang paling penting sekali tu,
kalau dah pasang niat tu, dengan izin Allah tak ada yang mustahil. Pasang niat datang nak rawat suami isteri, kalau boleh datang rawat suami isteri lah. Kalau suami jenis memang kan, kak sorry lah kak kalau kata laki ni tak percaya akak nak rawat untuk dia akak dulu, tak apa kak, waraskan dia akak dulu. Sebab feedback yang saya dapat sendiri pun, ada yang baru-baru ni pun dirawat, alhamdulillah dia kata YK tak pernah dibuat. Tiba-tiba je laki jadi baik, jadi manja, nak tiba-tiba nak bawa keluar jalan-jalan, pegang tangan, peluk pinggang. Gitu. Jadi bila dah ada energi harmoni tu, mana tahu, bang, jom bang kita repair aura sikit bang. Kita datanglah rawat dengan YK ke. Dia bukan, ni kita nak bagi boost aura je. Bukannya nak berubat ke apa ke. Kita nak jadikan aura kita jadi luar biasa. Nanti kerja pun bagus, mana tahu dapat naik pangkat ke, gaji naik ke. Kalau bisnes bang, bisnes abang meletup lagi ke. Wallahualam bisawab, kita cubalah bang. Mana tahu kan, dapatlah kita pergi melancong. Dapatlah kita merasa benda baru. Gitu. Faham tak? Jadi kadang-kadang tu tanpa sedar, bila kita punya aura positif, kita nak sampaikan pada orang pun, orang boleh receive dengan baik. Selagi kita ada blockage, kita cakap apa pun, orang menyampah nak dengar. Tak percaya lagi ada. So guys, korang dah faham lah sedikit sebanyak. Kalau ada apa-apa soalan korang nak tanya, mungkin YK boleh tengok kat komen nanti. Jangan lupa komen, boleh share kat kawan-kawan. Beritahu, at least YK boleh tahu. Mana tahu YK boleh buat klip video yang lain pula ke untuk answer korang punya soalan tu. Terima kasih banyak sebab sudi tengok sampai habis ni. Alhamdulillah YK dapat selesaikan satu isu lah. Maksudnya memperjelaskan satu isu, iaitu sihir pemisah suami isteri. Semoga ada tindakan yang korang. Sebab YK selalu pegang satu benda, jangan berhenti pada masalah. Cari penyelesaian dengan segera. So kita dah bagi jawapan, sekarang ni solusinya datang daripada korang sendiri. Ismi YK mengundur diri, mendoakan kita semua dihadirkan rezeki luar biasa hebat. Kasih sayang luar biasa hebat. Rezeki yang baik dan halal luar biasa hebat. Kekayaan luar biasa hebat. Dan kesihatan yang luar biasa hebat. Dari timur, barat, selatan, utara, langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Love you all YK Troopers.